Tapi hakikatnya lah semenjak Datuk Seri Saifuddin mengambil alih, Akta Perhimpunan dilonggarkan. Di mana itu juga dikatakan Mahkamah Persekutuan Kak bersetuju. Sejak tak ada ISA, SOSMA diperkemaskan supaya tidak disalahgunakan oleh menteri. Dan menteri itu sendiri dikatakan berbuat demikian. Dan juga yang paling menarik bagi saya adalah Akta Kerakyatan. Ini ada kena-mengena dengan sensitiviti, dengan keselamatan, dipermudahkan. Dulu hanya bapa rakyat Malaysia hanya akan diberi hak kerakyatan kepada anaknya, tapi sekarang dah dua-dua. Jadi ini semua tugas Datuk Seri Saifuddin dalam ADN. Tugas berat kan? Tugas berat. Menariknya adalah Datuk Seri Saifuddin sebelum membentangkan Akta Kerakyatan Rakyat Malaysia ni, beliau telah bertemu dengan aktivis-aktivis ataupun persatuan-persatuan yang ada kena-mengena dengan hak asasi manusia untuk mendapatkan pendapat mereka. Dan dia tanya betul seterang, apa yang tak betul, saya boleh betulkan. Dan selepas semua perjumpaan itu dilakukan, pembetulan dilakukan, baru dibentangkan. Dan kita lihat pembentangkan akta itu mendapat sokongan yang hampir dikatakan begitu meluas sekali.